Apabila satu orang yang hidup dengan Al-Quran, mengamalkan satu surah daripada Quran, satu surah dia amalkan surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia amal surah Al-Mulk. Bila dia dibawa masuk ke dalam alam barzakh, roh dia dikembalikan di alam barzakh, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan soalan kepada dia dan untuk menyiksa hamba Allah ni. Apabila Munkar dan Nakir datang daripada arah kakinya untuk memukul dia, datang surah Al-Mulk. Kena tengok, datang surah Al-Mulk pergi ke kaki orang yang mengamalkan surah tadi. Lalu dia berkata, jangan pukul tuan aku, sesungguhnya lelaki ini mengamalkan aku ketika mana dia hidup. Lalu malaikat dan azab tadi datang daripada sebelah kepala. Surah Al-Mulk berpindah ke arah kepala. Ini hadis dan sanad dia hasan. Datang ke arah kepala untuk memukul orang ini, maka surah Al-Mulk datang ke arah kepala. Dia kata, jangan menghalang malaikat itu, sesungguhnya tuan aku ini dahulunya membaca aku